Pernah tak terfikir macam mana sesebuah tempat tu dapat nama dia? Hari ni, jom kita patah balik ke zaman dulu. Kita ke Kalimantan Timur, nak bongkar satu legenda yang cukup dramatik di sebalik Danau Lipan atau Tasik Lipan. Dan ini bukan cerita cinta biasa tau. Ini kisah macam mana satu salah faham kecil je, ya, kat meja makan boleh cetuskan perang besar. Dan yang paling best, macam mana alam semesta jawab doa dengan cara yang kita langsung tak akan sangka. Okey, jom kita mulakan. Cerita kita bermula di sebuah kerajaan purba, Muara Kaman, sebuah negeri yang sangat makmur, diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Dalam kemakmuran ni, ada seorang puteri, permata kerajaan, Puteri Ajib Bidara Putih namanya. Cantik dia tu, bukan biasa-biasa, dah jadi sebutan orang. Tapi, ada satu benda yang buat dia lagi istimewa. Orang kata, ludah sirih dia warna putih bersih. Pelik kan? Tak macam orang lain. Bila dah cantik macam tu, mestilah cerita pasal dia tersebar kan? Kabar angin pasal puteri ni sampai ke seberang lautan, nun jauh di negeri China. Jadi, ada seorang putera raja dari China ni. Bila dia dengar cerita tu, dia terus terpikat. Dia kata, aku kena tengok sendiri, betul ke tak? Maka, dia pun berlayar ke Muara Kaman. Datang pula bukan calang-calang dengan satu armada kapal yang penuh dengan emas, berlian dan permata. Nampak tak betapa seriusnya dia? Dari tingkap istana, puteri kita ni pun mengintailah rombongan yang sampai tu. Tiba-tiba, mata dia tertancap pada putera Raja China. Kacak, segak bergaya, terus hati dia berdebar-debar. Dia pun terfikir, mungkinkah ini jodoh aku? Untuk meraihkan tetamu istimewa ni, Raja Muara Kaman pun buatlah satu jamuan besar-besaran. Tapi, kat sinilah segalanya mula jadi kelam kabut. Bukan sebab gaduh mulut, tapi sebab satu benda je, adat makan yang berbeza. Inilah dia, saat penentunya. Putera dari China dengan pengikut-pengikut dia, mungkin sebab tak biasa dengan adat kat situ, selamba je makan nasi dari mangkuk yang sebenarnya untuk basuh tangan. Gelojoh pula tu. Bayangkan, sang puteri yang tengok tu terus terkejut. Bagi dia, perbuatan tu, ya ampun, sangatlah biadab dan tak ada adab. Rasa kagum sang puteri tadi tu hilang macam tu je. Terus bertukar jadi jijik. Dan dari situlah, dia buat satu keputusan yang bakal mengubah nasib seluruh kerajaannya. Bila ayahanda dia tanya, jadi macam mana? Puteri itu jawab dengan tegas. Dia kata, malu anak dah bersuami orang sedemikian kasar adatnya. Terus terang dia tolak. Dia tak sanggup kahwin dengan orang yang dia anggap tak beradab. Raja Muara Kaman pun hormatlah keputusan anak dia. Jadi pinangan tu ditolak secara rasmi. Tapi, biasalah, nak jaga air muka, raja bagi alasan yang lebih diplomatik. Katanya, puteri masih terlalu muda, belum sedia nak kahwin. Tapi putera dari China ni, ego dia tercabar. Dia rasa terhina, rasa macam orang pandang rendah kat dia. Terus, dia isytihar perang. Dia cakap, kalau aku tak boleh dapat dia cara baik, aku akan ambil dia cara paksa. Maka, meletuslah perang yang sangat sengit. Orang-orang Muara Kaman lawan betul-betul berani mati. Tapi, tentera dari China tu terlalu kuat, terlalu ramai. Akhirnya, kerajaan Muara Kaman dah hampir kalah. Keadaan dah betul-betul terdesak dan nampak macam tak ada harapan langsung. Jadi, raja dan puteri hanya mampu buat satu benda je, berdoa. Mereka merayu sungguh-sungguh, mohon keajaiban untuk selamatkan negeri dan rakyat mereka. Dan doa mereka termakbul. Tiba-tiba, dari arah belakang kota, tanah mula bergegar. Ada sesuatu yang keluar, sesuatu yang pelik dan bukan sikit tapi berpuluh-puluh ribu banyaknya. Rupa-rupanya, yang keluar dari tanah tu berpuluh-puluh ribu lipan gergasi. Bayangkan, lipan hitam yang bervisa besar-besar pula tu, bergerak macam satu gelombang, terus meluru ke arah tentera Cina yang sedang menyerang. Tentera Cina tu panik, senjata apa pun tak lut. Lipan-lipan tu serang tanpa henti, yang mana kena gigit, terus tumpas. Dalam keadaan huru-hara dan takut yang amat sangat, saki-baki tentera tu lari lintang pukang naik kapal, terus berlayar pergi dan tak pernah kembali lagi. Akhirnya, Muara Kaman selawat. Tapi keajaiban yang berlaku hari itu, ia meninggalkan kesan yang kekal sampai bila-bila. Bukan je dalam ingatan orang ramai, tapi juga pada tanah tempat itu sendiri.
Jadi, untuk mengingati peristiwa yang luar biasa ni, tempat di mana askar-askar Lipan tu keluar dari tanah dinamakan Danau Lipan atau dalam bahasa kita, Tasik Lipan. Dan nama tu kekal sampai ke hari ini mengabadikan legenda ni dalam peta sejarah. Jadi, nampak tak? Legenda Danau Lipan ni bukan setakat cerita macam mana satu tempat tu dapat nama. Ia sebenarnya satu peringatan yang maruah, adat dan cara kita menghormati budaya orang lain, semua tu ada kuasa yang sangat besar. Cukup besar untuk ubah nasib satu kerajaan dan melahirkan keajaiban dari dalam bumi.